Tak terkejut jika Islamofobia meningkat sejak kejadian di pantai Bondi, Australia. Baru-baru ni seorang Katolik nun menjadi mangsa korban pada seorang Muslim yang melaungkan Allahu Akbar di Croatia. Kecuali semua ni tak berlaku pun. Seorang Katolik nun umur 35 tahun nama Sister Maria Tajana Zorno dimasukkan ke hospital kerana kecederaan ringan di perut. Dia kata dia dicederakan oleh seorang lelaki Muslim yang menjerit Allahu Akbar. Selepas polis buat siasatan, polis dapati Sister Maria ni mencederakan diri sendiri. Alat tajam tu dia beli sendiri. Tiada serangan, tiada lelaki Muslim. Tiada bukti keganasan. Selepas mencederakan diri sendiri, dia telefon polis dan buat laporan palsu. Naratif merebak. Media sosial ambil alih. Cerita berubah daripada kecederaan ringan kepada dakwaan dedah terkorban. Sister Maria kemudiannya diangkat sebagai mata ataupun dalam bahasa kita panggil sebagai syahid. Matian kerana agama. Cerita ni terbongkar sebab sebelum kejadian dia menceritakan kejadian ni kepada sister lain. Katanya demi agama.